أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Ya Allah, Ya Rahman, wa Ya Rahim, jadikan nikmat-nikmat kurniaan-Mu yang melimpah ruah kepada kami, menjadikan kami hamba-hamba yang terus tunduk patuh kepadamu, Ya Allah, bukan yang semakin lalai jauh daripadamu, Ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sama-sama kita saksikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini. Apakah yang akan kita bincangkan dalam halaman ini? Daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 menceritakan tentang pensyariatan hak waris berdasarkan kerabatan nasab atau ikatan darah. Manakala ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 menceritakan tentang peperangan Ahzab atau Khandaq dan Bani Quraizah yang banyak diceritakan nanti di dalam surah ini, yang mana kalau kita perhatikan juga surah ini adalah antara surah yang dinamakan surah Ahzab kerana isi kandungnya menceritakan tentang surah Ahzab itu sendiri, tentang peperangan yang berlaku antara umat Islam dan juga orang-orang kafir yang datang menentang di Madinah. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita perhatikan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini yang kita boleh amalkan dan kita pelajari insya-Allah. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama saat kita menghadapi saat-saat yang kritikal dalam hidup. Itu yang kita kena ingat sangat.
Dan yang kedua, jaga perkataan daripada menunding atau negatif kepada Allah. Jangan kita bercakap buruk tentang janji-janji Allah. Dan yang ketiga, elakkan memberi alasan. Allahu Akbar. Ini yang kadang-kadang macam-macam alasan. On the way pun ada. On the way. Elakkan memberi alasan untuk berpatah balik daripada perjuangan kebaikan. Allah, la ilaha illallah. Mari sama-sama kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, insya-Allah, tuan-puan, iaitu perkataannya adalah alima. Alima ta'lamun, iaitu perit, merasa sakit. Yang disebutkan sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran, yang mana ianya menunjukkan tentang sifat, maknanya sakit, tentang menderita tersebut tadi. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Jom kita singgah kejap ruangan tajwid kita. Kita nak melihat hari ini ulang kaji kita, bacaan kita. Nak kena dengung ke tak dengung? Nama apa yang tak dengung ni? Mari kita lihat, iaitulah hukum izhar halqi. Kita nak ulang kaji hukum izhar halqi dalam ayat yang ke-7 halaman 419 yang kita baca hari ini, iaitu dibaca tanpa dipanjangkan dengung, ataupun kita baca jelas. Bacaan kita tak boleh dengung, kita pegang tak boleh, kita dengung pun tak boleh. Contoh ayat yang ke-7, jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sekali lagi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Subhanallahul azim. Dekat mana fokus kita? Iaitulah pertama pada kalimah minhum. Kalimah minhum iaitu nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha. Di atas huruf nun tu ada tanda macam C tu kan. Huruf C kecil tu. Itu merupakan tanda bahawa kita kena jelaskan bacaan. Nama tak ingat ustaz. Cara baca tahu sebab ada tanda tu, kena jelaskan. Baguslah tu. InsyaAllah boleh ingat nama dia izhar halqi. Jelaskan bacaan. Minhum satu. Dan yang kedua iaitulah fokus kita pada kalimah mitsaqan ghalidha, iaitu tanwin di atas huruf qaf itu, baris dua di atas tanwin bertemu dengan ghain. Izhar halqi, jelaskan bacaan kita, tak boleh dengung. Contoh dibaca mitsaqan, salah, itu ikhfa, dijelaskan. Ada juga yang baca dia pegang mitsaqan ghalidha, salah juga, dia tak boleh pegang dan tak boleh dengung. Jelaskan bacaan kita mitsaqan ghalidha. Apa nama dia? Izhar halqi. Cara baca, jelaskan bacaan kita tanpa dengung. Wallahu alam. Selamat mencuba insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله ربنا